Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan dijangka membentangkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji pada minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini memaklumkan laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum selepas kerajaan meneliti prosedur berkaitan bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. RCI Tabung Haji ditubuhkan bagi menyiasat isu berkaitan pengurusan dan dakwaan penjualan aset strategik agensi itu, khususnya melibatkan Tempoh sebelum ini. Kerajaan sebelum ini menangguhkan pendedahan laporan kerana bimbang ia boleh menjejaskan keyakinan pendeposit ketika proses pemulihan tabung haji sedang berjalan. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedudukan tabung haji kini lebih kukuh dan rakyat berhak mengetahui hasil siasatan tersebut. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.